Okay, hi, very good day. Jom kita pergi kerja dulu. So, baru lepas hujan. Okay, jom kita pergi kerja. Hi guys, selamat pagi. So, hari ni kita dah sampai. Perjalanan dalam 30 minit. Let's go. Selamat berpuasa. So, hari ni puasa ke-24. So, ramai sebenarnya dah balik bercuti raya. Tapi kita kerja lagi. Naik dulu. So, kita nak jalan menuju ke office. Best pagi-pagi jalan sini, tak ada orang. Okay. Jom. Sudah sampai office kita. Okay, jom masuk. Okay, sekarang kita nak pergi lab. Nak pantau budak PhD membuatkan eksperimen. Sebab ada eksperimen dia ada problem. Jom kita tengok. Okay, selamat datang ke chemistry lab. Lab kita hanya di sini, sebelah chemistry lab. Siapa pernah pergi Sunway Lagoon? Lab kita betul-betul berhadapan Sunway Lagoon. So, electrodeposition in the process. Okay, masalah selesai. Jom kita turun bawah. Ada seminar yang perlu di attended. Okay, sekarang kita nak pergi seminar. Cara-cara nak tulis review paper. Tapi kita kena turun level UG dan pergi level M. Dia dekat graduate center. Jom. So, naik escalator dulu. Jom. Kena naik canopy walk. Ni jalan yang sama nak pergi sembayang. So, graduate center dekat sana. Jom. So, kita dah nak sampai. Lambat sikit. Lagi 5 minit lagi. Jom. Serius lah. Event dah nak start tak buka lagi. Gelap. So, dia seminar kat sini. Okay, seminar dah nak mula. So, this is the seminar. How to write a systematic review paper. The second part is about the planning. Share always like baru lepas habis conference guys. Seminar. Padahal tidur je. Sekarang pukul 1. Tapi ada orang dah buka puasa dah. Buka puasa dah.